Kata-kata bahawa ulama dia, kata-kata ulama sufi bahawa kedatangan kami ke atas tarekat lain seperti kedatangan air atas tayamum. Sebenarnya apa-apa tarekat tidak akan batalkan tarekat yang lain. Di seolah-olah bila ada air batal tayamum. Tak ada. Sepanjang yang saya belajar, tidak ada boleh mana-mana tarekat di dunia ni membatalkan tarekat yang lain. Ini kinayah kepada tarekat kami ini macam air akan membatalkan, menasahkan mana-mana tarekat yang ada. Itu tak benar. Tidak benar. Mana boleh apa turuti dia. Sebab semua tarekat ini adalah datang daripada Rasulullah. Datang daripada Rasulullah. Apa nama tarekat pun dia tidak boleh mengatakan kami membatalkan tarekat A, B, C. Tak boleh. Tak boleh. Itu tak benar sama sekali. Dia akan menyebabkan jadi kurangnya rahmah, jadi sempitnya bab tarekat ini. Sedangkan dalam hadis Nabi menyebut inna syari'ati ja'at ala salasumia wa sittina tariqatan man salaka tariqatan minha najah. Barang siapa yang sungguh syariat aku ini ada 360 jalan. Maksudnya luas. Sebab kita ni macam-macam perangai, macam-macam ahwal. Barang siapa yang pegang pada satunya pun dia berjaya. Sebab semua tu adalah syariat. Nak batal syariat apa? Ni syariat tu, tarekat tu syariat. Mana boleh kita nak batalkan syariat yang memang dah Nabi kata al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu Islam Madinah. Syariat dalam Ahmadiyah, apa yang Ahmadiyah semua ada syariat yang berdiri di atas Quran dan Sunnah. Dan tarekat lain pun sama juga, takkan nak batal sama batal. Ajaran siapa? Ajaran siapa ni? Tak betul. Pendapat tu tak betul dan tidak tepat dan tidak boleh dipegang.